Ramai yang mesej pada ustaz dan tanya ustaz dan tanya admin bila nak keluar yang dipanggil ilmu karamah, yang mana gerak karamah ni yang mana kita ustaz buat pengisian, anda buat amalan dan pengisian menyebabkan anda boleh bersilat sendiri dan anda boleh gunakan kaedah pergerakan tangan anda tu untuk nak scan penyakit apa semua boleh. Dan nak scan tempat yang keras semua, tangan anda akan bergerak sendirilah insya-Allah. Ini tidak ada unsur jin, tidak ada unsur jin, khurafat semua. Yalah, bagi orang yang tak setuju dengan kaedah ini memang mereka akan kata jin apa semualah. Sebenarnya tak ada dah semua, tak adalah. Dan kita menggunakan ayat Quran dengan doa-doa ulama-ulama, bukan ada unsur jin. Bagi orang yang tak faham ilmu ni, dia tak selami ilmu ni, maka dia akan kata jin. Itulah, tu biasalah tuan semua. Jangan cakap orang-orang macam tu dah semua. Jadi nak beritahunya, gerak karamah ni Ustaz akan buat pengisian pada badan tu. Amalan tu ada, tapi yang menguatkan lagi lah pengisian pada diri anda. InsyaAllah anda akan terasa tangan anda akan bergetar. Paling tidak anda akan bergetar, dan kalau paling bagus sekali tangan anda akan bergerak. Dan di situ Ustaz akan buat panduan pada anda apa yang anda harus buat, anda ikut saja pergerakan tersebut, insya-Allah anda akan dapat rasa dia punya sensasi getaran-getaran tersebut, insya-Allah. Jadi kalau anda inginkan getaran gerak karamah ni, maka untuk petanda diri tu semua. Contohlah tu semua, orang nak pukul kita di belakang, kita boleh tepis. Nak orang baling benda, kita boleh tepis. Orang kita boleh elak, macam-macam akan berlaku ni. Ni berlaku pada ustaz dululah, pada masa ustaz masa di sekolah dulu pun kita dah amal-amal ni daripada tahun 74 amalan ni memang tu berlaku, yang mana orang pukul kita automatik kita dapat elak. Ni ada satu kawan ustaz ni, perempuan dia semua, kawan ustaz perempuan. Okey, dia duduk kat lab. Ni duduk kat lab ni berlaku tahun 1978. Dia duduk kat lab. Dia tengah menulis. Tuan-tuan, kawan dia baling kapur lah. Dulu kan tuliskan kapur kan, sekarang tak ada, pakai pen lah. Pakai kita pakai marker, sekarang ni pakai kapur. Dia baling lah. Dia tengah tulis lah, tulis baling kapur. Baling kapur tu semua nak beritahu kehebatan gerak karamah ni. Dia tengah tulis, dia sempat letak pen dia dan dia ambil pakai kapur tersebut. Dia letak, nak beritahu kehebatan gerak karamah. Inilah salah satu. Bayangkan tuan semua, dan dia dua beradik, perempuan dia dua beradik sebenarnya. Dua beradik ni, dia duduk berdepan tu semua, seorang baling keris. Baling keris tuan semua. Nak beritahu kehebatan dia boleh elak boleh elak keris tersebut. Nak beritahu kehebatan gerak karamah ni. Ini adalah satu ilmu yang hebat tuan semua, iaitu gerak karamah yang belum pernah lagi Ustaz ajar pada tuan. Dan kebanyakan kalau ada pun ada gerak karamah, dan mereka datang kena jumpa Ustaz cara berdepan. Ni Ustaz tak buat cara berdepan, buat cara online. InsyaAllah. Okay, jom. Lelaki perempuan boleh join. Tak apa lagi kalau perempuan yang rasa lemah diri, rasa tak berdaya, boleh amal. Boleh itu. Amalan mudah saja insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.